Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jumpa lagi kita di MGS untuk acara Merentas Desa Peringkat Sekolah. Maka, mari kita ke Dewan untuk mendapat pendapat dari penari-penari kita. Apakah perasaan anda setelah berlari Merentas Desa? Saya merasa amat bertenaga dan sangat gembira untuk berlari dengan rakan-rakan saya. Terima kasih. Terima kasih. Apakah perasaan anda memenangi pingat ini? Saya berasa sangat gembira kerana memenangi pingat ini. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada ibu bapa dan guru kerana menyokong kita semasa merentas desa. Apakah anda pula? Saya berasa sangat gembira kerana dapat memenangi pingat ini kerana ibu bapa dan coach saya menyokong saya dan train saya untuk mendapat pingat ini. Terima kasih. Apakah perasaan Puan tentang acara ini? Oh, hari ini saya banyak gembira sebab anak tahun ini last year lah. Dia pun dapat nombor 1. Lagi anak saya pun selalu pun ada training lah. Saya pun rasa banyak happy lah. Anak pun happy ya. Okay. Cikgu? Bagaimana pula dengan cikgu? Sudah semestinya cikgu sangat rasa gembira sebab dua-dua yang Johan dan Naib Johan dari kelas 6P. Cikgu amat bangga. Dah ada seorang lagi 6P, Misha. Tahniah pada mereka semua. Terima kasih cikgu. Terima kasih Puan. Okay, thank you. Apakah pendapat anda tentang acara ini? Saya merasa sangat gembira kerana dapat peluang untuk berlari dengan rakan-rakan saya dan saya berasa amat teruja. Terima kasih.